Baik, okey, kita masuk pula kepada ciri yang kedua, iaitu bentuk graf fungsi kuadratik. Baik, bentuk graf fungsi kuadratik ni cuma ada satu bentuk sahaja, iaitu bentuk parabola. Okey, parabola kan. Okey, yang separa bulatan tu, parabola. Okey, bagi graf fungsi fx sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur c, di mana a tidak sama dengan kosong. Okey, jadi apa-apa sajalah fungsi, kalau saya nak buat sini, y sama dengan x kuasa 2 campur negatif 3x, contohlah kan, dia akan dapat juga bentuk parabola. Okey, hanya terdapat dua bentuk graf, iaitu graf dia bentuk senyum ataupun bentuk muka masam. Okey, bentuk senyum ni apabila A dia lebih besar daripada kosong. Okey, nilai A ni lah. A ni ialah positif. A positif, maka graf ni senyum. Dan kalau A lebih kecil daripada kosong, maksudnya A tu ialah negatif. Bila negatif, mukanya masam. Okey. Okey, baik, kita tengok contoh yang nak tunjuk graf ni. Tengok nilai A dia. Okey, baik, kat sini. Kamu tengok kat sini. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x. Tadi kita tengok muka surat 6 tadi kan? Okey, saya ambil daripada contoh situ juga. So, kita tengok A dia nilai dia 1. 1 lebih besar daripada kosong. 1 lebih besar daripada kosong. Grafnya senyum. Okey, kemudian yang ni pula. Fx sama dengan negatif x kuasa 2 campur 4x campur 1. So, nilai A kat sini ialah negatif 1. Negatif 1 kurang daripada kosong. So, negatif 1 kurang daripada kosong. Grafnya bentuk apa? Mukanya masam aja. Okey. Kemudian, Fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 3x campur 2. Baik, x-nya, A-nya ialah 1. Jadi, A1, maka A lebih besar daripada kosong. 1 lebih besar daripada kosong. Maka grafnya bentuk senyum. Ingat, kalau A dia positif, senyumlah dia. Kalau A dia negatif, maka masamlah mukanya. Okey, itu ialah ciri yang kedua. Ciri kedua ialah fungsi graf fungsi adalah berbentuk parabolik. Ini pun parabolik, ini pun parabolik. Cuma dia sama ada dia tersenyum ataupun dia masam. Okey, itu sahaja ciri yang kedua.